Aku nak korang bayangkan satu perhimpunan. Bukan sekadar berbuka puasa biasa lah. Tapi satu majlis yang menghimpunkan ribuan Jen Hufaz teknokrat. Pelajar tahfiz yang bukan saja kuat hafal Al-Quran, tapi turut diasah menjadi teknokrat yang bersedia kerja dalam bidang profesional. Dan majlis ini diadakan di Masjid Wilayah Persekutuan bersempena sambutan ulang tahun ke-60 MARA. Apa itu Jen Hufaz teknokrat? Mesti ramai tak tahu kan? Dengan nama Jen Hufaz teknokrat je mungkin orang fikir ini adalah semata-mata program tahfiz atau semata-mata program teknikal. Tapi sebenarnya gabungan dua dunia ni yang berbeza. Yang pertama adalah penghayatan Al-Quran dan yang kedua adalah pendidikan profesional dalam bidang teknologi dan kejuruteraan. Program ni bukan program 1-2 orang lah. Program ni sebenarnya ramai. Antara 6,000 hingga ke 10,000 orang peserta dari pelajar dan juga ada alumni Hufaz yang hadir. Ini bukanlah satu majlis berbuka puasa sajalah. Ini adalah satu perhimpunan besar yang bawa mesej tentang arah masa depan. Dan kenapa benda ni relevan lah? Sebab dalam ucapan beliau, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang hadir secara rasmi pada majlis itu, ada menyebut tentang bahawa kerajaan memberikan jaminan kebolehpasaran 100% kepada graduan tahfiz profesional dan teknokrat. Dan kenapa? Sebab keperluan industri semasa perlukan lebih ramai profesional dalam bidang seperti kejuruteraan, AI dan IoT, robotik, kenderaan elektrikal ataupun EV dan juga lain-lain lagi. Tapi Malaysia kekurangan tenaga kerja dalam bidang tu. So apa dia cakap ialah bila seorang pelajar Hufaz ni bukan semata-mata mempunyai hafalan Al-Quran, tapi juga pendidikan teknikal yang kuat. Mereka bukan sekadar berjiwa agama dan berakhlak, tapi juga siap sedia kerja dalam industri berimpak tinggi. Beliau menjelaskan bahawa kolaborasi dengan syarikat besar antarabangsa ataupun MNC akan buka peluang pekerjaan besar buat Jen Hufaz ni. Itu mesej yang tak selalu kita dengar lah. Bahawa nilai spiritual dan profesional ni boleh selari sekali. Dan apa maknanya untuk masa depan? Acara ini sebenarnya adalah untuk melukis satu model baru pendidikan yang bukan hanya sekadar hafaz saja, bukan sekadar teknikal saja, tapi kedua-duanya sekali, iaitu nilai agama dan juga keupayaan profesional. Ini adalah satu pendekatan yang bukan popular dululah, tapi sekarang ni makin relevan bila dunia profesional perlukan modal insan yang bukan sekadar cerdas tapi juga berakhlak. Dan bila program macam ni dijadikan tanda sambutan ulang tahun 60 MARA, untuk aku ia bukanlah satu kebetulan. Ia adalah signal bahawa MARA tengah cuba ubah paradigma Malaysia. Pelajar tahfiz bukan semata-mata di luar dunia kerja profesional, sebaliknya dilihat sebagai sebahagian tenaga kerja masa depan. Tapi ini adalah soal strategi untuk gabungkan spiritual dengan kemahiran masa depan. Dan dalam dunia yang makin kompetitif ni, apa yang kita nak ialah generasi yang bukan sahaja pandai hafaz, tapi juga pandai cipta, pandai buat, pandai reka dan bersaing secara profesional. Jen Hufaz teknokrat ni mungkin adalah model yang kita nak tengok lebih jauh lah. Jadi persoalan dia, adakah pendekatan ini akan terus kekal? Adakah ia akan menjadi blueprint untuk pendidikan masa depan di Malaysia? Aku rasa itulah perkara yang paling menarik pasal acara ni. Ia bukan saja pasal majlis buka puasa, tapi juga tentang idea masa depan yang tengah dibentuk di depan mata kita.